Okay Fira, saya nak tanya awak satu soalan. Apa tu? Kalau awak beli kereta, let's say lah awak beli kereta Myvi. Okay, tahun pertama ni awak bayar cantik. Tahun kedua awak bayar cantik. Tahun ketiga tiba-tibalah awak tak mampu bayar. Tak mampu bayar ni, benda ni realiti tau. Awak nak buat apa? Soalan saya, awak nak buat apa? Ni tahun ketiga, bulan Januari awak tak bayar. Bulan Februari awak tak bayar juga. Awak tahu kan, masuk bulan Mac je Tarik. kereta kena tarik tau. Tarik terus. Okay, sekarang ni apa awak nak buat? Kalau kita kena tarik, awak kena blacklisted. Apa awak nak buat? Mungkin saya tak ada duit sangat, saya akan biarkan je dia tarik. Biarkan. Ni ramai tak tahu Okay. Biarkan kena tarik. Ha. Biarkan kena tarik So kalau kena tarik, apa dia punya impak dia pada awak? Blacklist lah. Blacklist lah. Itulah siapa suruh beli kereta mahal-mahal. Itulah. Tak ikut kesesuaian gaji. Sebenarnya ada cara lain tak? Mungkin ada. Apa Ada cara tak? kedua? Yang biasa orang buat lah. Yang biasa orang buat. Bagi bank. Bagi bank. Bagi bank. Serah pada bank. Jadi benda ni ramai tak tahu Okay. Okay, biasa orang buat. Satulah, tarik kereta. Bulanan dia. Okay. Kedua, Serah pada bank. serah ke bank. Serah ke bank. Sendiri. Usaha diri. Serah pada bank Tempoh loan. Ataupun apa? Panjangkan tempoh loan. Panjangkan tempoh loan. Restructure balik. Restructure lah kita panggil. Banyak juga cara Lagi? PKP dulu. Lagi? Apa lagi? Tarik. Kita tarik tak bayar. Lepas tu Tarik. serah pada bank. Surrender kita panggil lah. Lepas tu restructure. Boleh ke restructure dengan pihak bank? Agreement dah sign awal-awal dah. Lain? Cara lain? Sambung bayar. Ada tak sambung bayar kat luar? Ada banyak. Oh, sampai. Banyak ya. Sambung bayar ni risiko dia apa? Ketiga tak bayar juga. Pihak ketiga tak bayar. Mungkin pilihan kedua saya. Ni pilihan kedua lah. Sambung Okay, bayar. Fira punya pilihan pertama biar kena tarik. Kedua sambung bayar. Allah. Hai. Kalau hutang banyak, contohlah dia nak jual lah, kita panggil jual lah. Contohlah, market value kereta dia RM50,000, hutang ada RM70,000. Boleh dia nak jual tapi dia kena tambah RM20,000 lah. Duit tak ada ni Fira. Nak buat kan Fira? Okay, cara biasa orang yang tak tahu, ni saya macam awak dah tahu kita panggil surrender pada bank. Pergi dekat pihak bank, cakap dengan bank, bawalah kereta. Bank ni kereta saya, kereta Myvi. Masa beli dulu saya tak fikir panjang. Saya nak yang full spec je. Saya tak nak ambil Azia 1.0, tak laju. Ambil 1.5 laju, tapi poket tak laju. Hakikat dia surrender pada bank. Bank akan ambil kereta awak, bank akan lelong. Ni kita panggil, dia akan buat surrender lelong. Okay, balance payment tu awak akan bayar. Balance payment tu awak akan bayar secara beransur-ansur. Tapi nama blacklist tak? Blacklist lah. Blacklist juga. Nama kena block. Nak buat loan tak boleh. Selagi dia tak bayar habis ni. Yes. Daripada kena tarik, masalah dia kat mana? Masalah kena tarik kat mana? Awak nak kena bayar upah tarik. Awak nak kena bayar yard dia, simpan dalam stok yard dia. Betul tak? Betul. Berapa sehari? Upah tarik berapa? Jadinya leceh. Jadinya cara yang terbaik ialah serah pada bank kalau duit dah tak ada sangat. So balance tu bolehlah pergi, orang kata pergi bayar sikit-sikit. Okay, yang ketiga restructure. Restructure ni bank boleh restructure balik ke loan? Agak-agak. Tak pernah Ada dengar. PKP dulu tak boleh. Macam mana? Tu keadaan kan. PKP dulu. Ni nama dia AKPK. Oh, ya, fikir tahu. KPK tahu Kalau dulu PKP satu Malaysia tak ada duit. So dia bagi 6 bulan, pun ada interest. So AKPK ni Agency Counselling Perkhidmatan Kredit, AKPK. Jadi dia akan restructure. Dia akan mengecilkan jumlah bulanan kenderaan. Tapi saya tak sure AKPK dia buat tak kereta, saya tak pasti lah. Saya dapat banyak customer yang ada AKPK, tapi untuk kereta wallahualam saya tak pasti. Mungkin boleh cuba daripada AKPK tanya boleh tak restructure balik. Okay, jadi awak nak pilih yang mana setelah awak tahu kesemuanya ni? Serah bank. Serah pada bank. Ya, dia dah ada Kita dah serah diri. serah diri lah kita panggil
daripada kena tarik, leceh, daripada semua bayar, risiko, lebih baik serah pada bank. Dah kita tak mampu nak buat macam mana kan.